Yes. Kalau kat di Sarawak, dia tak ada roundabout kecil. Betul. Betul tak? Dia kalau dekat, aku rasa lah dekat Sabah dengan Sarawak famous dengan roundabout. Ya kot. Sebab aku masa kat Papa dulu kan, even dalam kawasan apartment ada roundabout. Tapi aku kat Sabah dulu aku nakal tu. Faham. Roundabout dia tak sama macam dekat Semenanjung. Which is roundabout Semenanjung dia ada palang. Ya. Roundabout dekat Sabah lah, di Sabah lah, to be specific kan. Dia rendah je. Ke dia lukis je kan? Dia ada yang lukis, ada lukis je. Dia ada bonggol sikit. Bonggol sikit je. Aku kalau keluar lepak pukul 2-3 pagi, aku tengok tak ada kereta. Aku bijak tu. Langgar nampak. So aku bila fikir balik ni kalau orang tengok betul tak senonoh perangai tapi pukul 3 pagi aku cakap tak ada orang, bila kita nak try. Aku orang tahulah kawan-kawan lokal lah. Tapi aku memang pernah try buat. Aku memang mengaku, tapi benda tu memang tak bertamadun lah. Sebab dia dah ada satu rules yang kita kena follow, tapi kita tak follow. Dia ni silap diri sendiri lah.